Terima kasih kerana menghadirkan diri pada hari ini untuk sesi live trade kita dan graduation. So ini first time kita berjumpa. Mana tahu kita dapat beramah mesra dengan lebih dekat, lebih kenal. Kata kita sembang dalam grup je. Okay, of course lah, anda nak rasa live trade, so kita profit sama-sama. Nama saya Nur Anissa. Okay, basically masa nak masuk saham profit mentorship ni bermula daripada keinginan untuk mencari apa platform atau apa yang nak buat bila retire nanti. Saya pun rasa macam coach dia a bit santai, dia fleksibel, dia senang faham. Dia tak serabut sangat, dia tak banyak candle pelik ke kan. Dah strategi dia simple, senang faham and rasanya memang boleh follow. So far dalam 4% lebih kurang dalam 2 minggu. Memang masuk SPM ni lah yang memang confident lah. Masuk SPM ni memang rasa confident untuk trade banyak lagi and untuk disiplin follow SOP yang coach bagi. Can customize your own SOP. Macam saya dah beritahu kan, guideline dia kena buy signal baru kita boleh beli. So kita pilih je yang mana teknik yang sesuai untuk kita. So tak perlu nak hadap semua, tak perlu nak applykan semua teknik. Mana teknik yang sesuai untuk kita diri sendiri, kita apply dan kita on je yang tu. Average 5% lah, 5% boleh dapat profit 5%. Maksimum kalau market cantik elok cun, bolehlah sampai ke 7% ke 8%, boleh. Kena berani lah dan kena confident dengan dia punya analisa. Kalau tak confident, tak apa, tak ada masalah. Guna je buy signal yang kita dah belajar dalam SPM. Okay? Kalau sebelum ni saya kena kira balik, tapi untuk bulan Julai ni saya dapat 25% lah. Dia loss tu ada. Sebab biasa dalam saham memang kita akan rugi. Untung pun kita akan dapat juga lah. InsyaAllah kalau kita jangan give up lah. Rugi tu pasti. Untung itu rezeki. Saya start masuk SPM dulu, saya cita-cita nak jadi full-time trader. Mungkin sebab saya tak nak ajak jam. Ada masa freedom time lah. Tapi kalau sekarang mungkin lagi 3 tahun, 4 tahun, insyaAllah. Saham profit terbaik. Saham profit terbaik. Saham profit terbaik. Saham profit masyhur. Faham.